Okay guys, aku ada dapat banyak mesej dekat aku punya akaun TikTok, dekat aku punya akaun Facebook, dekat aku punya akaun IG yang tanyakan dekat aku macam mana untuk dapatkan balik akaun yang dah kena ban dengan Lalamove ni. Okay. Walaupun aku dah pernah buat dah konten pasal ban akaun ni, tak silap aku dalam setahun dua lepas aku dah pernah buat konten tu. Alright, tapi tak apa, aku akan buat konten baru untuk korang yang nak tahu pasal kena ban akaun ni. Dan apa pula langkah-langkah ataupun proses untuk korang dapatkan balik akaun ni. Dan sekiranya korang punya akaun tak dapat, apa lagi solution lain yang aku boleh bagi untuk korang survive kalau korang nak buat lagi perkhidmatan p-hailing ni. Dan tak lupa juga aku akan senaraikan dekat sini antara beberapa sebab ataupun kesalahan yang mungkin korang pernah buat, korang cuba ingat balik dan mungkin kesalahan yang korang pernah buat tu menyebabkan akaun korang kena tutup. So kalau korang nak tahu, tengok video aku sampai habis. Jom kita intro dulu. Okey, sebelum aku nak bagi tahu dekat sini apa langkah-langkah yang korang boleh ambil kalau akaun korang kena ban, aku nak senaraikan dulu antara beberapa sebab ataupun kesalahan, okey, yang mungkin korang pernah buat yang menyebabkan akaun korang ni kena tutup. Okey, ada 8 sebab yang aku nak kongsikan dekat sini. Cuba korang kenal pasti ada tak kesalahan yang korang pernah buat, okey, dalam list yang aku nak sebutkan ni. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, punca atau kesalahan dia. Okey, mungkin korang pernah cancel order. Sama ada rider cancel ataupun customer yang cancel dan korang offline buat job tepi. Okey, maksudnya dekat sini korang dapat job daripada apps Lalamove, right? Lepas tu mungkin korang deal di luar apps Lalamove ataupun korang minta customer tu cancel ataupun korang cancel dan korang pergi bawa job tu tanpa melalui account. Okey, maknanya dekat sini Lalamove dia tak dapat untuk potong commission atas job yang korang bawa tu. Okey, maknanya fully korang dapat penuh dan Lalamove tak dapat apa-apa. Okey, so itu mungkin kesalahan pertama yang mungkin korang kena ban. Right? Dan benda ni memang sangat serius lah. Okey, Lalamove memang sangat serius ambil benda ni dan dia akan tuduh korang ni akan game dia punya sistem. Okey, deal di luar apps. Alright? So, kalau kesalahan pertama ni korang tak buat, kita tengok kesalahan yang kedua. Okey, kesalahan yang kedua adalah terlalu banyak cancel job, sama ada salah slide ataupun korang tak suka job tu ataupun customer salah location ataupun customer barang overweight dan macam-macam lagi reason yang lain. Okey, maksudnya dekat sini korang boleh cancel order tu tapi jangan terlalu kerap, right? Maknanya job pertama korang dah cancel mungkin sebab customer salah location dan korang slide lagi job yang kedua, cancel juga lagi. Okey, mungkin customer tu tak pick up ataupun tak jawab call ataupun pergi dekat kedai tu tapi tak ada orang ataupun lepas tu korang dapat job lagi dan korang cancel lagi sebab barang tu overweight dan macam-macam lagi lah. Okay, so bila korang terlalu kerap sangat cancel job ni ataupun cancel order ni, right, dan korang punya account boleh kena ban juga. Sebab cancel tu kalau boleh jangan terlalu rapat-rapat sangat, alright. Kalau nak cancel tu kalau kalau kita selang-selikan, maksudnya dekat sini satu job kita ambil, lepas tu 2-3 job, 4 job, lepas tu satu job pula kita cancel, lepas tu bawa lagi dan lepas tu kita cancel. Kalau boleh kurangkan cancel tu. Kalau terpaksa cancel, yes, baru cancel. Dan kalau korang terpaksa cancel juga disebabkan reason-reason yang aku bagi tahu tadi ni, okay, better korang check dengan CS dan bagi tahu dengan dia yang korang memang terpaksa cancel. So kalau korang bagi tahu dengan CS, dia akan kurangkan sikit risiko daripada kena ban ni. Okay, so kesalahan yang ketiga pula. Kalau pertama ataupun kedua ni korang tak ada buat, kita tengok kesalahan yang ketiga. Okay, kesalahan yang ketiga ialah mungkin masa korang tengah ongoing job, okay, ataupun bawa job tu, korang punya apps ni korang off. Okay, maksud dekat sini, bila kita online, aku faham, bila kita online apps tu kan, kita akan rasa macam semak sangat lah sebab banyak sangat job yang masuk sedangkan kita dah tak nak ambil job dah. Okay, kita nak on the way pergi hantar dah. Tak nak bawa lagi dah job lain. Tapi job lain akan still masuk juga. Okay, sepanjang all the way kita pergi hantar tu. So kita rasa macam bising sangat ataupun rasa macam takut handphone jam ataupun hang dan sebagainya, dan kita off apps tu. Okay, so bila korang off apps tu, customer dia tak boleh nampak tau kita punya kita punya pergerakan, kita punya direction dekat dalam tu dan dekat dah sampai dekat mana dan bila waktu kita akan sampai, customer tak boleh nak estimate. Alright, so korang jangan off apps masa korang pergi hantar. Okay, walaupun semak macam mana sekalipun, biar je apps tu terbuka. Kalau korang off apps dan customer tak boleh detect, okay, nanti
korang punya akaun boleh kena ban juga. Okey, so kesalahan yang keempat. Okey, kesalahan yang keempat, kalau korang punya rating ataupun performance sangat rendah, itu memungkinkan juga korang punya akaun boleh kena ban. So jaga-jaga mana yang rating rendah ataupun performance rendah, okey, korang punya akaun tu tengah dalam pemerhatian. So cara nak naikkan balik rating ataupun performance bar ni, ramai yang tanya juga dekat aku, alright, korang kena start buat job banyak sikit daripada sebelum ni. Okey, sehari tu mungkin boleh buat 20 job ataupun dan ke atas lah untuk nak pastikan kita punya ranking ni naik balik ataupun kita punya rate ni naik balik. Okey, ambil lah job-job kecil-kecil kan untuk cover balik. Selangkan pun boleh kan. Satu ambil job yang besar, lepas tu ambil job kecil, lepas tu ambil job besar balik kan. Pastikanlah satu hari tu buat banyak job lah. Okey. So kalau korang jenis part time dan nak naikkan ranking tu kan, kena kena online job lah waktu cuti tu, contoh Sabtu Ahad tu kan jalan juga job. Okay, right. So yang kelima, kalau korang ada bawa kenderaan lain untuk pergi pick up job, contohlah kereta rosak kan, tiba-tiba bawa kereta orang lain pergi ambil job, okay, itu pun boleh kena ban juga. Kalau customer tu report lah, okay, sebab dia tengok detail tak sama dengan dalam apps ni, dia boleh pergi report dekat CS. Okay, ataupun korang daftar pakai kereta, tapi bila korang online job bawa motor pergi ambil dan bawa job motor juga. Okay, so itu pun mungkin kesalahan yang mungkin kena ban. Alright, yang keenam, korang lambat hantar. Okay, bawa job priority. Alright, lepas tu korang boleh pergi ambil job lain lagi dan customer yang memang urgent nak perlukan barang tu dan dia dapat lambat, dia tak puas hati, dia pergi report. Okay, so yang ketujuh adalah customer dari neraka. Ini memang banyak lah. Okay, memang banyaklah customer dekat luar sana tu, depan kita dia okey dan belakang kita, siapa tahu dia pergi buat report dan akaun kita kena ban. Adalah benda dia tak puas hati dan sebagainya. Okay, dan yang ke-8. Yang ke-8 ni memang ramai sangat orang buat. Okay. Yang ke-8 ni adalah korang gunakan akaun orang lain ataupun korang ada sewa akaun daripada orang lain. Okay, dan korang buat Lalamove menggunakan akaun yang korang sewa ataupun pakai akaun orang lain ni. Dan itu juga boleh menyebabkan akaun tu kena ban sebab muka yang ada dekat dalam apps tu lain dan kita datang pula dengan muka yang lain. Tambah-tambah pula muka tu dalam apps tu muka perempuan dan yang datang tu lelaki. Ada yang buat macam tu. Okay, so ada tak kesalahan-kesalahan yang aku sebutkan dekat sini korang pernah buat? Actually ada banyak lagi kalau aku nak listkan dekat sini. Tapi ini just aku listkan kesalahan yang basic lah. Okay, yang banyak orang selalu buat dan akaun korang kena ban. Kalau ada kesalahan yang aku sebutkan dekat sini korang buat, memang patutlah akaun korang kena ban. Alright? So, macam mana cara pula untuk nak dapatkan balik akaun yang dah kena ban ni? Apa pula langkah-langkah dia? Okay, aku nak senaraikan dekat sini ada beberapa langkah lah yang korang boleh cuba buat dan aku tak jamin langkah yang korang nak buat ni boleh dapatkan balik korang punya akaun. Sebab aku bukanlah owner Lalamove. Kalau aku owner, boleh je korang buat rayuan, aku bagi je hidup balik. Okay, tapi aku just boleh bagi solution lah dekat korang untuk korang pergi ikut langkah-langkah ni dan mana tahu kan ada rezeki boleh dapat balik akaun tu. Okay, so yang pertama, langkah untuk dapatkan balik akaun ni, okay, yang pertama, kalau korang punya akaun tu kalau kena soft ban tak ada masalah. Okay, sebab soft ban ni dia akan dia ban hanya sekejap je dan dia ada satu period untuk hidupkan balik akaun tu. Contoh macam seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu lah. Dan dia ada bagi masa kan berapa lama akaun korang tu kena tutup. Okay, so dalam tempoh waktu tu kalau korang nak cuba buat rayuan, boleh cubalah buat rayuan. Tapi untuk soft ban ni dia ada bagi masa. Tapi yang lebih teruk lagi untuk yang permanent ban lah kan. Yang permanent ban ni memang macam habis korang punya akaun kena ban, memang akaun tu mati terus lah. Tak boleh hidup lagi dah. Innalillah kan. Kena kena tanamlah akaun tu, tak boleh hidup lagi dah. Okay, tak boleh buat lagi dah Lalamove maksudnya. Right? So, kalau korang punya akaun tu kena ban atau kena suspend, alright, cuba korang pergi dekat korang punya profile dan pilih dekat bahagian live chat dan tanya dekat customer service. Okay, apa sebab akaun saya kena tutup? Kalau korang rasa korang tak buat kesalahan, okay, yang aku sebutkan tadi ni ataupun lain-lain kesalahan lah, okay, cuba tanya dengan CS apa punca ataupun kesalahan yang menyebabkan akaun saya kena ban ni. Nanti kalau korang tanya dekat
live chat tu dia akan ambil masa sikit lah. Okay, dan ada kadang-kadang yang customer service tu tak jawab kita langsung ataupun kita tak dapat langsung nak chat dengan customer service tu sebab orang terlalu ramai ataupun mungkin dia busy dan macam-macam lagi sebab lain, so kita tak boleh nak chat dengan customer service. Alright, so bila korang tak dapat chat dengan customer service, kita tak ada satu option lain tahu untuk nak call, email dan sebagainya. Okay, hanya satu cara saja, kena live chat tu. Okay, cuma aku boleh bagi tahu dekat sini, kalau korang dah chat tapi still lagi tak ada jawapan ataupun tak ada customer service yang reply, alright, apa yang aku boleh bagi tahu dekat sini, last choice ataupun last way yang korang ada, jalan yang terakhir korang ada adalah korang boleh pergi walk in ke HQ Lalamove yang terdekat dan bawalah segala bukti-bukti yang korang nak tunjukkan dekat sana. Contohnya macam korang punya WhatsApp daripada customer ataupun chat daripada customer dekat dalam apps tu ke, ataupun korang ada buat phone call, ada record kan, ataupun macam-macam lagi lah bukti-bukti lain yang korang ada, bawa pergi sekali dan tunjukkan dengan CS yang mana awak memang tak buat kesalahan tu. Okay, yang mana kesalahan tu bukan berpunca daripada you dan tiba-tiba you punya account kena tutup. Right, dan tunjukkan dekat dia orang. Kalau biasanya kalau kita pergi walk in ni, lebih senang lah kan untuk kita nak berjumpa dengan management dekat sana dan ceritakan dekat sana apa yang berlaku dengan kita dan tanya dengan dia direct terus kan, sebab apa akaun kita ni kena ban. Okay, tapi korang kena ada bukti lah untuk pergi dekat sana dan bagi tahulah apa sebab akaun kena ban dan tunjukkan bukti-bukti tu juga. Okay, so sekiranya korang dah buat rayuan dah, alright, dah buat rayuan dan rayuan korang ni gagal, maksudnya dekat sini memang tak boleh nak dapat lagi dah akaun tu balik, maksudnya akaun tu tak boleh aktif dah, memang salah tu memang tetap salah yang tak boleh nak dimaafkan lagi dah. Okay, salah yang memang tak ada maaf bagimu, salah yang memang tak ada maaf bagimu ni memang tak boleh hidup lagi dah akaun tu. So last choice yang aku boleh bagi tahu dekat sini, kalau korang masih lagi nak buat juga Lalamove ni, okay, cuba cari mana-mana akaun ataupun sesiapa yang belum register dengan Lalamove. Contohnya, kalau yang dah kahwin tu kan, ada wife kan, wife pula studi rumah, tak buat apa-apa dan dia pula kebetulan ada lesen motor, ada lesen kereta. Okay, tengoklah korang nak buat pakai motor ataupun pakai kereta. Dan korang boleh guna nama dia untuk register akaun yang baru. Alright, tapi ada tapi dia juga. Kalau korang nak pergi online nanti kan, nak pergi nak pergi ambil job semua, korang kena bawa wife tu sekali. Okay, kena bawa tuan punya owner account tu untuk pergi jalan sekali. Okay, sebab Lalamove ni kita boleh bawa partner, jangan risau. Okay, kereta boleh bawa partner, naik motor pun boleh bawa partner. Right, so kena bawa dia sekali. So kalau korang tak bawa orang ataupun owner account tu, nanti korang punya account kena report sekali lagi dan kena ban sekali lagi. Itulah solution yang kau boleh bagi kalau korang masih lagi nak buat servis Lalamove ni. Gunakan akaun orang lain dan make sure orang tu ikut sekali juga. Akaun kawan-kawan, kalau dia free lah, boleh ajak dia ikut sekali. Okay, so kalau tak ada kawan-kawan, kalau tak ada wife kan, nak guna akaun siapa ni kan, dah tak tahulah nak fikir kan, tak boleh nak brain dah kan, macam mana nak buat lagi servis e-hailing ni. Okay, yalah, biasalah kos tinggi kan sekarang ni kan, nak survive punya pasal mestilah kena buat 2-3 kerja. Alright, so apa lagi cara yang boleh buat kan, Lalamove dah tak boleh buat lagi dah, tak ada partner ataupun tak ada sesiapa lagi dah, korang boleh gunakan akaun dia untuk pergi register baru. Okay, jalan terakhir yang aku boleh bagi dekat sini, korang kena cari alternatif yang lain lah. Maksudnya dekat sini korang cuba daftar untuk platform yang lain pula. So say goodbye to Lalamove, korang dah switch off daripada Lalamove, korang boleh pergi cari apps yang lain. Okay, contohnya dekat sini aku boleh bagi tahu korang boleh register untuk Grab Express, alright, pun ada hantar barang juga ataupun Grab Food ke, okay, ataupun korang juga boleh register untuk GoGetter, pun ada juga perkhidmatan hantar barang, pakai motor, pakai kereta pun ada. Okay, dan korang juga boleh register untuk Shopee Express, pun ada menyediakan penghantaran barang. Alright, pergi ambil dekat dia punya hub dan pergi hantar dekat rumah-rumah customer. Pakai motor, kereta pun boleh. Ataupun korang boleh buat untuk servis JNT, ataupun korang boleh buat untuk servis Flash Express. Pun menggunakan kenderaan sendiri untuk pergi hantar barang. Okay, tapi nak register dia korang kena carilah dekat Facebook, ada aku rasa korang boleh type dekat sana, nanti dia akan keluarkan ads tu kan, dan korang boleh tekan ada nombor dekat sana untuk contact dia orang punya dia orang punya leader dan sebagainya lah, dan untuk register semua tu, dan nanti korang pergi ke hub tu untuk start buat job, start delivery barang-barang dekat sana. Tapi untuk buat job ni
untuk job yang jenis macam ni, dia punya payment bukanlah by daily kan. Okey, maksudnya dekat sini bukanlah korang hantar barang terus dapat payment. Dia ambil masa juga. Ada yang tak salah aku 2 minggu kot baru keluar payment. Agak lambat jugalah kan. Tapi kalau korang okey kan dengan servis macam tu, tak ada masalah, boleh register. Okey, so itu antara beberapa sebab kesalahan yang aku dah senaraikan dekat sini, dan antara jalan juga yang aku dah bagi untuk korang cuba dapatkan balik korang punya account tu. Okey, aku harap membantu, dan kalau tak membantu, maafkan aku pun tak tahu nak buat apa dah. Okey, sebab kesalahan tu pun aku tak tahu kesalahan tu berpunca daripada siapa, customer ke ataupun daripada you all sendiri kan. Kena tengok balik lah ataupun kena check balik. Alright, so aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Harap bermanfaat, harap membantu korang semua juga. Okey, so aku doakan dekat sini semoga korang murah rezeki kan, diberikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan setiap hari. Okay, so aku rasa tu cukup. Kalau korang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like dekat bawah tu. Jumpa lagi guys, aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.